yang dapat hadir pada hari ini. So actually untuk hari ini saya nak share pasal peperiksaan anggun dengan Joseph Plus lah. Tapi sebelum kita teruskan, kita buka dulu majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah dengan doa pandangan hati. Okay. Kita teruskan untuk pagi ni. So saya share dulu pasal peperiksaan anggun lah. Okay, so untuk peperiksaan anggun ni dia punya target market ada 4 section lah. Sebabnya dia start cover daripada umur 19, last sign up umur 60. So untuk daripada umur 19 sampai umur 25 tahun kita panggil yang single woman lah. So dekat sini untuk peperiksaan anggun kita boleh offer untuk protection for female illness dengan motivated package rewards lah. Suara saya bergema ke? Tak. Kau okey je? Oh, okey. Okay, so after 25 sampai 35 kita panggil yang newlywed lah. Maksudnya orang yang baru-baru nak berkeluarga, keluarga muda lah. So kat sini dekat diorang kita orang boleh offer protection for female illness dengan protection for self and baby. Okay. Bergema sikit lah. Cuba disconnect audio yang lagi satu. Lepas tu dekat iPad tu ada muka saya terswipe ke tepi lah. Muka saya tu. Hilang pula. Okay tak? Bergema lagi tak? Test suara. Okay. Tadi kita dah sampai mana yang newlywed kan? Okay. So untuk yang newlywed ni macam saya cakap lah. Okay. Sorry. Kita boleh offer protection for female illness dengan protection for self and baby. Okay, yang ketiga untuk yang mom, umur biasa umur 30 ke 40 macam tu lah. So dengan diorang kita boleh offer protection for female illness juga, protection for self and baby, saving, additional protection for cancers. Okay, so last kali umur 40 sampai umur 60 kita boleh cover untuk matured women. Maksudnya yang dah nak retire ataupun nak buat second plan. So sebelum ni dia ada medical card kan. So dia nak cover untuk cancer, untuk early stage. So kita boleh offer kat dia orang lah. Okay. So untuk plan ni dia boleh cover daripada start umur age next birthday 19 sampai 60 tahun. Okay. So dalam peperiksaan anggun ni dia ada basic coverage dengan riders lah. Okay, kalau basic kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 6 benefit lah. Maksudnya kalau kita buat quotation tu dia bayar RM50, 6 ni dia akan dapat. Okay, so coverage yang pertama death and TPD coverage. Yang kedua female illness. Yang ketiga female care. Keempat mental care. Kelima life stage benefit. Yang keenam majority payout. Okay. So saya explain dulu untuk basic coverage. So yang lain riders tu nanti saya akan explain later lah.
So planning dia macam ni, dia komprehensif sebabnya dia ibarat macam nasi lemak lah. Kalau nasi lemak kita beli kan mesti kena ada kacang, ikan bilis, telur, sambal kan. So itu basic lah. Tapi kalau kita nak tambah lauk nak lagi sedap, dia panggil riders. Macam ayam goreng tu, so ini mum care lah. Kalau macam sambal soto, cancer protector. Lepas tu ada cover saver dengan egg science. Okay, saya laju sangat tak? Boleh faham kan? Okay. Okay, so untuk death or total and permanent disability, TPD, bila berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal, polis ni akan membayar basic sum covered. Contoh, dekat quotation tu kita buat 25,000 TPC. TPC pula. 25,000 coverage lah untuk kematian. So dia akan bayar 25,000 plus dengan amount in individual special account ISA kalau ada, plus dengan amount dalam investment unit account IUA kalau ada juga. Kalau tak ada ISA dengan IUA, dia akan bayar 25,000 tu sahajalah. Okay. So TPD coverage dia cover sampai 70, umur 70. Okay, so maximum TPD sum covered untuk polisi ni can reach to 8 million lah. Okay, so bila dah berlaku kematian, so polisi ni terbatal dengan sendirinya lah. Maksudnya, yelah dia dah tak ada nak cover sesiapa kan. So dah tak ada apa-apa benefit yang dia boleh claim dah lah. Orangnya pun dah tak ada dah. Okay. So next benefit is a female illness. Okay, female illness benefit ni dia ada 4 ciri lah yang mana dia cover untuk female cancer. Ini cancer 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 cancer yang dia akan cover. So apa yang macam mana dia bayar basic sum covered. Tadi saya ceritakan dia ambil 25,000 kan sum covered. So bila berlaku female cancer dia akan bayar 25,000 tu lah. Maksudnya 100%. Plus dengan ISA dengan IUA. Maksud dia sama macam bayaran death and TPD coverage tadilah. Okay, so maksudnya kalau contoh dia kena female cancer dulu, lepas tu baru dia meninggal. So untuk coverage death and TPD tu dah tak dapat dah lah sebab dia dah bayar masa female cancer ni. Okay. So 6 cancer yang dia cover adalah breast cancer, cervix, uteri, fallopian tubes, ovary, uterus, vagina atau vulva. Okay, so sama juga sertifikat ni akan di-terminate selepas claim. So that's why kita tak boleh claim untuk death and TPD coverage. Okay, lepas tu dia ada cover juga untuk SLE with severe kidney complications. Kalau SLE sahaja dia tak cover tau. Dia kena ada severe kidney complication. Which is dia akan bayar 100% basic sum covered. Contoh macam tadi 25,000 plus dengan ISA dengan IUA kalau ada lah. So dia boleh claim one time only. Okay, sama juga sertifikat ni akan di-terminate selepas claim untuk SLE with severe kidney complication. Okay, tapi untuk female CIS ni, yang ketiga ni female carcinoma in situ lah, CIS. So far ada 3 yang dia cover, female cancer, SLE dengan severe kidney complication. Yang ketiga female carcinoma in situ, which is yang ni dia cuma bayar 50% sahaja. Dan dia boleh claim sekali sahaja. Okay. CIS ni apa? CIS ni maksudnya dia macam, dia orang panggil apa ni? Autoimmune lah. Dia ada abnormal cell dalam badan kita yang boleh menyebabkan kanser. Dia boleh spread dekat kita punya tisu lah. Okay. Okay, tapi untuk female CIS ni dia ada special features. Sebab kan tadi kan first diagnose kita dapat 50% je kan. Okay, contohlah kita survive selama 6 bulan daripada tarikh diagnose tu
Alhamdulillah masih hidup, tak TPD. So dia akan bounce back jadi 100% balik selepas 6 bulan. Maksudnya macam contoh dia punya case study ni, dia diagnose 1 Januari. Okay, masa tu coverage dia 100,000 lah. Lepas tu dia dah claim untuk CIS. So dia bayar 50,000 je kan. Okay, dia survive, dia tak meninggal, dia tak TPD, dia tak kena female cancer dengan SLE. So after 6 months tu 1 Julai 2022, dia punya coverage jadi balik 100,000. Okay, faham tak so far? Faham. Okay, so ini benefit yang kedua lah. So kita pergi dekat benefit yang ketiga, female care benefit. Yang ini dia bayar 30% sahaja daripada basic sum cover. So saya ambil contoh 25,000 tadi lah. Okay, so kalau dia berlaku, okay, untuk benefit ni dia boleh claim 2 event. Contoh dia nak buat untuk surgical repair of severe uterine prolapse 30%, rheumatoid arthritis with complication 30% juga. So untuk female care benefit ni dia boleh claim untuk 2 condition, so total 60% lah. Tapi untuk yang nombor 6 dengan nombor 7 tu, andai dia kata kena breast cancer, so dia akan auto bayar terus 60% untuk breast lumpectomy atau breast mastectomy dengan breast reconstructive surgery lah. So yang ini kita tak payah claim asing. Dia akan bayar auto sekali dengan female care punya apa tu? Female care punya coverage. Sama juga dengan item nombor 8 tu. Kalau dia kena cervix uterine, fallopian tube, macam mana? Okay. Fallopian tube, ovary, uterus, vagina atau vulva. Dia tak kisah sama dia dah buat belum surgery tu, dia akan memang bayar terus je. Okay, so andai kata ada cervix uterine, fallopian tube, so dia akan bayar 1,500 plus dengan 25,000 tu lah. Okay, faham Okay, so next, benefit yang nombor 4 is a mental care. Okay, so ini tadi contoh je lah. Okay, so mental care benefit ni, dia cover untuk 6 condition, which is kalau kena major depressive disorder, postpartum depression, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, bipolar disorder dengan schizophrenia. Macam mana dia bayar? Dia bayar dia untuk satu condition sahaja. Contoh dia kena ada bipolar. So 5,000 sahajalah dia akan bayar. Maksimum 5,000. Okay. Contohlah dia ambil coverage sampai 100,000. So dia sepatutnya boleh claim 10,000 lah kan, 10%. Tapi tak, dia bayar maksimum 5,000 sahaja. Okay, ni untuk 6 condition ni sahaja. Okay, life stage benefit pula. Ini yang saya banyak propose kat klien yang ambil so far, dia orang tertarik dekat bahagian ni lah, life stage benefit. Which is dia tak sakit, dia bayar bulan-bulan, apa yang berlaku dekat dia suatu hari nanti dia ada something yang dia claim lah. Kalau bahasa mudah dia tak sakit pun boleh claim. Sebabnya event yang berlaku, yang dia cover ni memang akan berlaku dekat setiap stage umur kita lah. Okay. So untuk life stage benefit ni, total dia cover 9%. Maksudnya ada 3 condition lah. Yang pertama kahwin, yang kedua lahirkan anak ataupun ambil anak angkat, yang ketiga beli rumah, yang keempat pergi haji ataupun buat umrah,
First umrah lah Lepas tu post graduation, master and PhD. Okay, setiap event ni dia boleh claim 3 kali. Maksudnya contoh untuk marriage sekali je lah. Second marriage tak boleh tahu. Lepas tu childbirth dia boleh cover untuk 3 orang anak. So boleh pilih lah. Okay, contoh lah. Dia kahwin, okay, dia tak nak lah. Dia plan dia nak beranak 3 orang. Okay, so dia plan lah. So dia tak cover, dia tak claim dekat marriage, dia claim dekat kelahiran anak 3 orang. So boleh juga macam tu. Ataupun nak setiap event ni nak claim 3%. Okay. Lepas tu andai kata tak nak claim yang 5 event ni, nak claim untuk retirement dengan death of spouse je. So boleh claim 9%. Okay, so kalau 3%, 25,000 RM1,500 lah. So kalau 9%, RM4,500 kan. So boleh kat sini lah selling point untuk produk ni sebenarnya. So far klien saya yang cari untuk anggur ni pun dia tertarik sebabkan event ni lah. Okay. Dia tak kisah sangat pun pasal cancer ke apa tadi, death ke TPD ke tak. So dia nak yang benefit ni. So kat selling point untuk produk ni dekat sini. Okay. Lepas tu maturity payout. So dia ada simpanan juga lah kat sini. So kalau kata dah sampai maturity umur 70 lah contoh kan. Dah ambil sampai umur 70. So dia akan bagi balik amount ISA dengan IUA yang terkumpul dalam polisi ni. Untuk plan ni dia cover daripada sampai umur 70 dengan 80 saja. Ada 2 option sahaja. Dia tak ada short term lah, 20 tahun ke 5 tahun ke 10 tahun ke tak ada. Okay. So sebelum saya masuk dekat riders, ada soalan tak? Ada, tak ada. Faham. Apa dia tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya teruskanlah untuk riders. Okay, riders ada 4. So riders yang pertama, mom care rider. Mom care rider ni dia cover dalam TF4 pregnancy. So pregnancy care benefit ni contoh dia ambil coverage 25,000. So kalau berlaku pregnancy complication, dia akan bayar 100% lah 20,000. Okay, lepas tu dia ada juga baby care benefit which is the cover baby kalau ada congenital condition. So dia akan bayar 100% juga daripada coverage tu, 20,000 juga. Lepas tu yang menariknya, dia ada juga untuk fertility care benefit. Kalau dia nak buat IUI ataupun IVF, dia boleh claim 40% ataupun maksimum 10,000. Yang mana yang paling lower lah. So kalau macam dia ambil coverage 50,000, kalau 40% kan, daripada situ lah. Yang mana paling rendah tau. Okay. Rider ni dia punya maksimum dia boleh ambil coverage 50,000 sahaja. Okay, so tu satu. Rider yang pertama. Rider yang kedua adalah cancer protector, which is to provide coverage for cancer and early stage cancer. So yang ni untuk medical card, kita usually dia tak ada pampasan untuk early stage lah. Medical card ada. Okay, so untuk pampasan kat sini kita boleh tekankan lah. So untuk early stage cancer category 1, dia boleh claim dalam tahun pertama didiagnose tu 5% daripada total sum covered. Okay, kalau 50,000, 5%, 2,500 kan? 2,500. So kalau
second year onward, dia baru diagnose dengan early stage cancer, dia boleh claim 10% lah. Tapi dengan syarat untuk 3 condition sahaja, carcinoma in situ, early bladder cancer dengan early chronic lymphocytic leukemia. Okay, itu untuk kategori 1. Kategori 2, dia cancer lah. Okay, so dia memang dah confirm cancer. So 100% dia akan bayar dia punya rider sum cover tu lah. Contoh kalau dia ambil RM50,000, RM50,000 lah dia akan dapat claim. Okay. So untuk claim boleh satu kali claim je lah kalau kena cancer, breast cancer, one time tu je lah. Okay. Lepas tu untuk saver. Ni pun boleh letak saver juga. So ada 7 fund yang boleh pilih lah. Okay. So yang last kali ihsan. Ihsan ni macam sedekah lah kalau dia nak lah. Kalau saya offer je nak buat sebab RM5 je kan. So every month dia bayar tu, dia ada allocatekan sedikit untuk sedekah juga. Masuk makro, takaful, jariah. Ini untuk company lah. Okay. So ini adalah feature summary dia. Yang first entry age dia umur 19 sampai umur 60. Lepas tu mom care je beza. Dia cover sampai umur 40 je. Lepas 40 tak boleh dah lah. Sebabnya dia punya plan ni dia cover sampai umur 70 dengan 80 je kan. So dia cover umur 40 sahaja. Lepas tu apa lagi? Okay, so untuk plan ni dia minimum basic plan dia RM25,000 kepada last kali RM500,000. Untuk plan ni kan, kalau buat quotation dia memang minimum kena bayaran bulanan tu RM50. So kalau tak cukup, kena naikkan dia punya basic sum cover lah. Macam contoh saya buat saya punya, saya buat RM25,000, dia bawah RM50. So saya kena ambil RM30,000 ke atas. RM30,000 baru cukup lah RM50. Macam tu. Dia tak boleh bawah RM50. Okay, untuk mom care dia punya coverage kena RM10,000 to RM50,000. Cancer protector RM50,000 to RM2 million. Ni tinggi jugalah dia punya coverage tu. Lepas tu ihsan setahun RM60. So sebulan RM5. So tak ada max limit. Lepas tu untuk takaful saver minimum kena RM12 setahun. Okay. Ataupun 5 kali ISA annual contribution. Okay. So saya nak cerita yang mana yang tadi saya cerita tu kan. So untuk marriage kita boleh claim untuk first marriage je. So apa yang dia perlu untuk claim tu dia kena ada marriage certificate lah. Tu sahaja. Lepas tu kalau beli property dia kena ada sales and purchase agreement dengan loan agreement. Yang ketiga kalau pergi haji dengan umrah kena ada pasport, haji, offer letter, umrah, flight ticket and visa. Kalau ambil master PhD, postgraduate education completion certificate, itu sahaja. Lepas tu childbirth. Kalau childbirth, dia kena ada childbirth certificate, legal adoption certificate. Kalau death of spouse, death certificate dengan tu rasanya dia tak perlu IC. So retirement when person coverage age 55 years. So dia tak ada apa-apa dokumen macam surat lah. Dia just macam kalau dia reach 55 dia dah boleh dah claim untuk retirement 9%. Okay. Contoh kalau dia nak claim retirement tapi dah ada claim untuk marriage juga. So dia boleh claim untuk retirement 6% je. So dia kena tolak yang dia dah pernah claim sebelum ni. Okay. Saya rasa itu je.
Oh, waiting period. Okay, yang ni penting sebabnya saya ada pernah buat satu claim tapi claim tu decline lah sebabnya polisi dia baru setahun 2 bulan. So dia kahwin selepas setahun. So payment tak cukup 2 tahun lah kan. Ada short lagi berapa bulan? 10 bulan. So kalau dia nak claim juga, dia ada cara sama ada dia bayar advance yang lagi 12 bulan tu. 10 bulan tu untuk cukupkan 2 tahun ataupun dia tunggulah nanti sampai dia cukup 2 tahun bayaran. Masih boleh claim lagi lah. Dia, boleh, dia tak, so waiting period dia macam tu je. Okay. So far untuk life stage benefit, dia kena cukup 2 tahun contribution. Okay. Kalau untuk kematian pasangan je 6 bulan waiting period. Tapi disebabkan, sorry, dia kecuali kalau dia meninggal accident lah. Meninggal accident tak ada waiting period. Kalau spouse tu meninggal sebab accident, tak ada waiting period 6 bulan. Selain daripada tu, ada waiting period 6 bulan. Okay, untuk retirement, starting age 55 lah. So, dia dah nama Syahrul selama 10 tahun. Maksudnya, orang yang umur 45 ke atas sahajalah. 45 lah baru boleh claim untuk retirement. Okay. So, female benefit, waiting period dia 60 hari untuk claim tau. Lepas tu SLE 30 hari, female CIS 60 hari. Female care benefit untuk surgical treatment 60 hari. Others cover condition 30 hari sebulan. Covered condition due to accidental causes, no waiting period. Sama macam kita punya medical lah. Tak ada waiting period untuk accident. Untuk mental care benefit pula 180 hari. Okay. So ini adalah contoh covered condition untuk pregnancy care benefit. So kalau you all nampak ada pregnant mami kat luar sana tu bolehlah offer. Sebab dia bagus juga, dia cover ibu dengan baby sekali. Tapi baby ni tak banyak lah, dia cover untuk congenital condition sahaja. Dan yang dia punya type of coverage dia jarang-jarang lah berlaku. Tapi boleh je offer lagi murah daripada plan baby yang dekat medical card tu. Lupa tak nama dia. So bolehlah offer ni option kan, RM50 tambah lagi RM50, maksud RM100 sebulan dah boleh dapat cover pregnancy dengan baby sekali. Okay. So ada waiting period juga, pregnancy care benefit 9 bulan, fertility care benefit 18 bulan, baby care benefit 9 bulan dengan cancer protected rider 60 hari, untuk early stage all cover condition 60 hari juga. So, tapi saya tengok dia punya waiting period ni tak lama lah macam medical card. Sampai 2 tahun kan. Okay, itu sahaja untuk perbebasan anggun. Sebelum saya explain PSP, ada soalan tak? Yang you all nak tanya. Ada contoh tak, Vida? Saya nak tanya soalan. Hmm. Masa Vida explain dekat benefit yang Vida kata selling point tu kan? Yang ada slide selling point tu. Okay. Yang riders live station. Sebelum tu. Okay. Yang ni contoh yang 3% of BSC per event ni, maksudnya kita hanya pilih tiga event sahaja ke? 3 event, betul. 3 event sahaja. Maksudnya kalau dia ambil marriage, childbirth dengan haji lah kan. Lepas tu post graduation dengan buy property tu dia tak dapat lah. Betul. Yang 3 kali boleh claim tu adalah untuk childbirth sahaja. Uh-uh. Okay.
Um, okay, kalau kita dah pilih 3 tadi, yang retirement and death of spouse ni dah tak boleh jugalah. Tak boleh. Dia kena total 9%. Okay, faham. Kalau macam dah cukup kan, marriage, anak 2 orang. So dah 9% kan total dia claim. Okay, So faham. nanti untuk retirement dengan death of spouse tak boleh lah. Oh, maksudnya contoh dia ambil yang childbirth tu 3 kali. Tiga-tiga tu dia ambil yang childbirth. Maksudnya yang lain memang dia tak boleh ambil dah. Betul. Ada 3 kali kat situ. Uh-uh. Okay, baik. Okay, faham. Okay, itu saja. Alright. Contoh macam mana bos? Contoh quotation ke apa? Contoh quotation atau case study, macam mana you close, apa point yang you pakai kan, untuk bagi orang tu nampak baguslah plan ni. Sebab macam plan ni kan kita boleh propose buat pasangan mungkin yang belum kahwin ke kan, tapi dah ada bakal ataupun dah berkahwin, macam mana stage. Jadi macam mana dia orang nampak idea nak beli, nak bagi proposal untuk polisi tu. Oh, Kan? Jadi kalau you ada contoh tu, jadi macam quotation nak buat macam mana kan. Contoh lah kan. okay. Kalau untuk contoh presentation, saya biasanya tulis dekat kertas kosong kan. Dia punya live stage. Saya tanyalah dia nak apa kan. Dalam masa 5 tahun ni, dia ada nak berkahwin ke tak? Macam tu. Life stage benefit. Lepas tu saya akan terus kira lah contoh sebabnya minimum 25,000 coverage kan. So dah siap-siap dah buat. Okay, kalau 25,000, 3% dapat 1,500 untuk satu claim. So kalau dah 3 kali claim dah dapat 4,500 dah. So macam free je Prudential bagi you claim even though tak sakit. Itulah, so saya akan terus buat quotation. So contoh quotation macam ni lah. Okay, so untuk dalam quotation, dia akan keluar macam ni tau. Dia dah siap package. So ada Puteri, Suri, Ratu dengan Taylor Your Solution ni lah. Okay, so kalau dah package ni, kalau untuk Puteri dia minimum dia akan masuk terus 50,000, tapi still boleh adjust lagi lah. 50,000. Okay, lepas tu kalau untuk Suri, dia 80,000 dengan 50,000 untuk mum care. So usually saya akan guna package ni supaya harga dia tinggi sikit. So kalau dia nak nego, turunkan harga, so baru saya buat tailor lah. Saya adjust je lah kat situ. Tak ada yang baru. Untuk pembiasaan anggun ni saya tak ada template presentation. Cuma yang saya cerita je lah. Ada satu plan, yang ni plan untuk khas perempuan. Yang selalu yang saya punya selling point yang dia cover mental benefit tu dengan life stage tadi. Saya promote macam tu je, tapi sebenarnya diorang yang datang tanya. Anggur ni senang nak jual sebab orang yang datang tanya. Sebab dekat TikTok ke Facebook kan diorang dah banyak orang iklankan pasal plan ni lah, lady plan ni kan. Memang diorang datang tanya pun tu sebab life stage. So sebab tu saya tekan dekat life stage benefit tu. Macam tu. Kalau nak tengok ni selesai.
Okay, contoh saya buat contoh saya lah Ya Allah. Okay. Okay, contoh seperti ini. So, dia dah masuk 50,000. So, expiry age dia 70 dengan 80 je. Saya beli 70. So, untuk 50,000 dalam RM80 dia silap. RM82. So, murah lah sebenarnya. Dapat benefit yang banyak tapi bawah 100. Dalam RM50 tak dapat. Contoh 51. Kita ada soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Clear. Okay, so boleh move kepada next tajuk tak? PSP. Boleh. Okay, yang ni saya buat through training terus lah sebab dia lagi detail. Kalau nak buat sama-sama pun boleh. Dapat CPD 2, liam 2 CPD hours. Buat training apa? Hmm. Hilang pula. Hmm. Ya, naik motor tengok Zoom. Bahaya betul ya ni. Ke ni dia penumpang. Jangan bawa motor pula tengok tengok Zoom. Di mana dia pergi Tadi baru je buka. Sebenarnya. Buat assessment apa, Wida? Reserve. ProServe ada assessment ke? Ha? 'Ah, 'ah. 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 'Ah, 'ah.
Ya Allah. Mana pun. Siapa yang tak cukup yang tu boleh buat ni lagi lah. Joseph plus e-learning. Research. Saya nak tunjuk sebab saya punya Joseph plus terus. Tapi bila saya buat untuk claim, dia sangat lambat. So saya tunjuk kat sini lah Semua orang dah ada kan dia punya apps tu. Dah install kan? Ada yang boleh install tak? Tak, ni buka. Ni buka kat dalam e-learning Haa. Saya E-learning. tunjuk kat e-learning tu. Oh. Tapi bukan dia pergi ke Prusel Plus tu. Bukan. Oh. Tapi kalau Ni sebabnya saya nak ajar macam mana nak submit claim, nak submit endorsement. So kalau ada yang belum cukup liam CPD hours, buka teruslah training ni, boleh dapat 2 CPD hours. apa nama dia? PSP Learning. Prusel plus e-learning. Dah ke? Saya cerita teruslah Okay, so untuk ejen-ejen baru, so kalau sekarang ni nak buat claim, kita tak perlu pergi branch dah hantar claim, physical claim semua tu tak perlu. Kita just guna this Prusel Plus lah, online punya portal. So anything yang kita nak buat endorsement ke, claim ke, nak buat amendment ke, semua daripada Prusel Plus. Okay, so saya share dulu macam mana nak submit claim. Sebab claim ada banyak kan. Okay, first kali bila masuk dia akan keluar macam ni tau. Okay, dia punya server depan tu dia akan keluar macam ni. So pergi dekat bahagian I want to. So pergi dekat submit e-claim. Tu dia akan keluar macam ni. Dia suruh cari nama klien kan. So masukkan je nama pangkat dia lah. Tak payah dia masukkan nama full pun tak apa. Okay, lepas dah jumpa nama dia. Okay, so contoh dia ada 6 polisi. So kena be careful lah, tengoklah yang mana yang dia nak buat claim tu. So pilih satu polisi mana. So selected lah. Okay, so make sure masa select tu mobile number dia tu betul. Sebabnya dia nak hantar notification dekat klien lah. Okay. Kalau let's say dia punya nombor telefon dia lain, so boleh suruh klien contact customer service terus, lagi cepat lah. Dia update terus. Ataupun dia boleh buat dekat dia punya PBSN Touch. Kalau klien PBSN lah. Kalau PAMB dia kena Pro Access Plus. Okay. Okay, bila dah select klien dan nombor telefon semua dah okay, dia akan keluar dalam macam ni. Ada meja claim type semua kan. Okay, so pilihlah kita nak buat claim apa. Kalau meja claim dia ada 3 lah untuk critical SOT pula. 5. Critical illness, crisis cover income, PPD atau long term care benefit, PPD installment benefit dengan death.
Okay, pilih yang mana you all nak buat claim under type apa. Okay, dah pilih satu, dia akan pergi dekat next step lah. Tapi kalau kita nak buat major claim, kita nak buat minor claim je. So dalam server tu dia kena scroll ke bawah. Contoh dia nak claim untuk hospitalization kan. Dia ada hospitalization allowance. So dekat sini, bahagian minor claim. Kalau untuk klinik sebelum warded ataupun ada follow up under pre and post hospitalization. Okay, dapat tak? Okay. So dia ada major claim, minor claim dengan last kali claim type selection lah. Dia ada others claim. Others claim ni masa tadi Anggun ada female carcinoma in situ kan. So dia ada others claim. Tapi untuk yang bonus claim kan, dia tak boleh dekat e-claim ni tau. Dia lain. Dia ada endorsement. Bonus claim yang macam life Alah, stage low battery benefit pula. semua. Oh, yang kalau claim tu, kahwin tu. Bonus claim tu. Claim Anggun lah. Anggun ada kalau plan yang lama asas ni pula. Takkan full link, first link tu kan ada claim kahwin semua tu kan. Dia tak boleh masuk under claim ni. Dia kena pergi dekat endorsement. Yang education semua tu. Education. Oh. Yang bukan claim apa-apa tu. Claim perubatan lah. Hmm. Untuk satu claim ni kita kena submit satu-satu tau. Dia tak boleh banyak-banyak terus. Kecuali untuk pre and post, contoh dia banyak receipt kan. Tu boleh buat satu kali lah. Okay. Kita dah pilih jenis claim semua. So dia akan keluar macam ni. Kita suruh masukkan direct credit. Direct credit ni, masa kita proposal stage, kita dah masukkan kan untuk claim bahagian nombor account tu. So kalau tak ada perubahan nombor account tu, tak perlulah buat amendment dekat direct credit ni. Dia akan auto follow yang dekat dalam proposal tu. Kalau client mention nak tukar nombor account, baru kena bagi isi debit card form. Okay, so masukkan je apa yang dia minta tu. Dia punya receipt, apa lagi? IC ke? Dia akan mention dekat situ lah apa dokumen-dokumen yang perlu. Kalau dokumen tu complete, dia akan warna hijau. Kalau tak complete, so tak boleh proceed next lah. Okay. Ni kalau nak tukar nombor account, boleh buat direct credit. Tekan je kat situ. So kita upload dokumen yang dia nak tu. Dia letak gambar je lah. Okay, so ni yang terbaru kalau claim medical macam pre and post ke yang berkaitan dengan claim lah, major claim, minor claim dengan others claim tadi tu, tak perlu submit original receipt dekat branch. Physical original receipt. Just kat gambar je. Tapi you all keep lah original receipt tu in case dia dapat detect tak clear ke yang dia perlukan original receipt, yang physical original receipt tu. Tapi so far tak perlu hantar original receipt lah kalau setakat yang kecil-kecil ni. Lepas tu dah tak perlu hantar claim form. Kalau ikutkan sebelum ni kena.
Yang latest tak perlu hantar claim form dengan physical original receipt. Okay, receipt kena ori tau. Dia tak boleh yang apa? Photo state. Snap terus. Snap je. Proses mudah lah. Ni yang saya cakap contoh tadi tu. Kalau dia ada claim untuk pre and push, banyak kan. So kena masukkan setiap receipt tu, snap je. Lepas tu, total semua receipt tu kena letak dekat total bill amount tu. Kalau tak sebelah ni kita kena guna claim form tu. Kita kena totalkan dekat bawah dia. So sekarang ni tak payah dah. So kena total dekat dalam apps ni je. Kena key lump sum amount bill tu So kita upload gambar semua receipt-receipt tu. So kita submit. Agree and submit. Tu je. Mudah je. So after submit claim, dia akan proses dalam 7 hari bekerja lah biasa macam tu. In case dia perlukan original receipt, dia akan keluar message macam ni lah kat kita. Dekat proof post tu nanti dia akan keluar dekat bahagian kotak. Kotak pula. Apa tu? Bentuk surat tu. Kalau dia perlu lah. Kalau tak keluar tu maksudnya okey je. Okay. Kalau dia minta original receipt tu, kena hantar dekat PSP juga. Dekat bahagian claim. Lepas tu kena print sekali dia punya surat yang dia minta original receipt tu. Surat daripada PBSN lah yang mengatakan dia perlukan surat tu. So attach dua-dua tu. So that dia tak buat jadi apa ya? Double claim. Dia ada satu nombor claim je lah. Okay, clear tak? Contoh surat dia macam ni. Tapi ni untuk PMB lah. Kalau PBTB, dia ada tulis juga macam ni. Policy number, original receipt. Kena submit dalam masa 30 hari. Okay. So, tu bahagian claim. Ni apa? Assessment. Apa? Okay, ni untuk submit endorsement pula. Endorsement, pilih e-endorsement. Endorsement ni banyak tau. Contoh nak apa ni? Hantar bonus claim ataupun nak buat amendment dekat polisi. Nak reduce harga ke, nak buat benefit ke, nak upgrade benefit ke. Semua dekat e-endorsement submission ni. So proses dia sama je. Tapi pilih e-endorsement. Pergi cari nama klien tu. Pilih dia punya nombor sertifikat. Lepas tu kena update client detail. Dia punya tarikh lahir. Apa lagi dia punya pekerjaan. Itu semua kena masukkan balik. So dia akan keluar macam satu quotation. Kita nak buat quotation baru tu kan. So kita tukar je. Amount coverage ke nak reduce. Follow je dia punya instruction tu. Contoh macam ni. Nak reduce untuk pressure sabun. So masuk dekat update coverage tu. So nanti dia akan auto calculate lah berapa harga selepas reduce tu. So kita tak payah tunggu macam dulu. Kita hantar form, lepas tu potential reply berapa kan. So kat sini kita dah boleh nampak terus berapa harga selepas reduce tu. Harga baru lah. So boleh compare quotation. So macam tu.
Follow je dia punya step-step tu. Sama je. Apa yang dia nak tu, masukkan je, snap je. Tak payah hantar physical form dah. Okay, tu je untuk endorsement ni. Kalau nak enroll credit atau debit card, boleh pergi dekat apa endorsement bahagian debit and credit lah. Lepas tu nanti keluar QR code tu bagi kat klien. Snap dekat. Tapi klien untuk debit card tu dia boleh je betulkan pula. Update dekat dia punya Progress and Touch. Tapi kalau dia suruh kita buat, inilah cara dia. So complete all the detail. Lepas tu masukkan IC nak, snapkan IC dia. Senang je lah sekarang. Okay, ada soalan tak? Nak buat endorsement apa? So bagi endorsement ni banyak tau. Kalau nak monitor claim pun boleh kat dalam ni. Macam nak buat dari kredit. Masuk e-form. Yang ni kat debit kredit ni payment Dia boleh. Dekat bagai e-form. Oh. Tapi kena snap form Tak payah. Kita isi je kat dalam tu dia punya detail baru tu. Nanti dia akan keluar QR. Bagi dekat klien. Untuk verify. Debit card boleh? Credit card, debit card, credit card, direct credit boleh? Boleh. Direct debit. Direct debit. Auto debit. Boleh. Ada credit debit kat enrollment. Tu masuk je sign. Lepas tu dia terus masuk IC. Tu je. Dia keluar macam ni. Gitu. Submit. Tu dah lah. Submit successful. Bagi QR ni kat klien untuk dia verify. Sudah boleh bayar terus. Okay, faham tak? So commission tu lah. Withdrawal pun boleh kat sini. Tak payah form dah. Pergi dekat bahagian e-form tu. So, pilih nama klien. Pilih polisi. Application withdrawal. Okay, dia keluar macam ni kan. Lepas tu, masukkan je dekat amount tu. Contoh dia ada polling dan nak unggul. Total 1,360. So, dia nak keluar all amount. So, tekan je semua. Boleh balik amount tu kat situ. Lepas tu, tekan calculate. Dah calculate. Tick box kecil tu. Kalau application, kalau buat REO senang je lah korang tulis REO. Lepas tu minta gambar IC klien depan belakang dengan dia punya selfie dekat IC. Terus submit je. Kalau depan-depan dia buat, sign je lah. Lagi senang. Tak payah snap-snap IC kan. Kat sini pun dia dah bagi tahu terus sustainability statement. So kalau okay, acknowledge je, submit.
Okay, so sekarang semua online. Sebenarnya je nak tukar apa-apa semua kat sini. Okay, ada soalan tak? Dia punya cara dia sama je, tapi tengoklah korang nak buat admin apa kan? Admin word apa? Ada soalan tak? Tak, yang Ilan ni pro surplus tu tak jumpa. Tak jumpa dekat bahagian search tu. Lepas terkeluar dekat atas tu. Ya. Sekejap. Mana? Pergi pro expert dulu kan? Training. Pro expert. Pergi pro aspect tu keluar macam ni kan. Bisa pergi search. So search dia dekat sini. Macam atas tu. Jumpa tak? Pro sekejap, tak ada. Mana?